15 tahun lepas, gold bar 1 kilogram ini harganya hanya sekitar RM112,000. Ketika itu, harga emas hanyalah sekitar RM115 per gram. Hari ini tuan-puan, gold bar 1 kilogram yang sama sudah pun mencecah nilainya hampir RM463,000. Jika tuan-puan simpan RM112,000 dalam ASB, tabung haji ataupun KWSP selama 15 tahun, adakah tuan-puan akan dapat pertambahan simpanan sebanyak ini? Jadi, apa yang kita boleh simpulkan tuan-puan dari kenaikan harga gold bar 1 kilogram ini? Yang pertama, gold bar 1 kilogram masih kekal sebagai 1 kilogram. Puan-puan simpan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tetapi nilai RM112,000 15 tahun lepas sudah tidak sama lagi dengan RM112,000 sekarang. Tuan-puan hanya mampu membeli sekitar 237 gram emas sahaja sekarang. Yang kedua, nilai simpanan emas berganda lebih 3 kali ganda sejak 15 tahun lepas. Ini bermakna mata wang kita sudah pun jatuh nilainya sebanyak 3 kali ganda. Tuan-puan dapat belajar sesuatu daripada perkongsian saya. Jadi, alihkan sebahagian simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas 999 untuk melindungi simpanan tuan-puan supaya tidak dimakan inflasi. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video di profil saya untuk saya bantu sebaiknya.